Semalam ada seorang user, dia komen dalam saya punya video dekat YouTube. Dia beritahu kat situ bahawa satu dinar ni kalaulah harga dia naik nanti 50,000, macam mana kita nak jual ataupun dapat untung? Sebabnya apabila dah mahal sangat, nanti siapa yang nak beli? Menarik betul soalan dia ni. Jom saya jawab dan juga kupas. Okey, anda kena faham satu fakta dengan emas, ialah emas ini dia adalah satu logam bernilai yang evergreen. Bermaksud apa? Dari dulu dia bernilai, sekarang dia bernilai, nanti masa depan sekalipun dia tetap akan bernilai. Sebab apa? Sumber ataupun stok emas adalah terhad. Maksudnya emas ni kita tak boleh nak buat, tak boleh nak cipta. Sebanyak mana yang ada dalam perut bumi, sebanyak itu sajalah emas yang ada setakat ini. Jadi, emas ini semakin lama dia akan menjadi semakin bernilai. Soalnya, kalaulah harga dia naik dengan sangat banyak, macam mana kita nak jual nanti? Siapa yang nak beli? Jawapannya akan tetap ada orang yang nakkan emas. Sebab emas, dia tak sama macam besi, dia tak sama macam keluli. Benda ini dah berlaku dulu. Kalau nak tahu, 1 gram emas dulu tahun 1990 ataupun 2000, emas hanyalah bernilai RM30 sahaja untuk 1 gram. Hari ini, 1 gram yang sama telah pun bernilai lebih kurang 650. Soalan saya, ada lagi tak orang yang nak beli emas kalau harganya dah naik jadi 600 yang dulu harga 30? Jawapannya tetap ada. Tak percaya? Tengok sajalah kedai-kedai emas. Tengok sahajalah kat mana sahaja orang jual emas mesti ada orang beli. Soalan yang paling penting kita tanya sekarang ini ialah berapa gram dah emas yang kita ada? So that nanti ketika emas naik jadi 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000 ke, kita nak jual berapa untung kita dapat? Kalau kita tak ada 1 gram pun, tak payah sembang pasal emas, kita tak akan dapat rasai keuntungan sebab apa pun kita tak ada.